Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd dan salam sejahtera kepada kaum bukan Islam. Okey, yang pertama sekali kita nak masukkan pembelajaran kita hal SQL Accounting link dengan LHDN yang saya buat dah ringkas. Okey, jadi kita masukkan Nadicom Digital. Okey, kita guna huruf besar. Nadicom Digital Sdn Bhd. Okey, ejaan salah. Digital. Okey. Dan dia mengambil masa beberapa saat. Okey, kita dah masuk kat sini. Kita masukkan juga password admin, copy, kita paste kat sini. Kita klik log on. Okey, paparan yang ditunjukkan macam ni, kita klik dekat company profile. Dekat company profile, sini belum ada Kantar. Kita sekarang ni, kita klik dekat, anda perlu klik dekat country, tulis Malaysia. Okey, dah ada my invoice. Kita klik save dan klik OK. Dan paparan yang keluar ni balik semula pop-up ke sini. Kita klik paste. Okey, sekarang ni anda hanya perlu masuk ke laman web yang saya sediakan. Kita masuk ke laman web nadicom.my/download. Okey, lagi nadicom.my/download. Okey, dia keluar macam ni. Kita klik dekat client. Ini dia keluar itu ni. Okey, yang seterusnya anda perlu balik semula ke SQL Accounting. Klik dekat file, company profile, dan anda dah ada Kantar kat sini. Kita klik Kantar ni untuk memastikan okey, kita ambil Nadicom Digital. Okey, Nadicom Digital, kita klik OK dan dia dah keluar. Saya silap eja sini Nadicom. Okey, Nadicom, kita klik kat Kantar ni, dia dah ada. Klik OK, dah ada my invoice. Kita klik dekat sini, kita save. Dia dah keluar dah nombor tin. Kita klik save dan kita boleh connect to my invoice. Dan kita sekarang ni boleh letak kat cursor mouse yang belajar ni. Kita masuk semula ke laman web kita tadi. Okey, kita boleh sekarang ni kita copy yang ni, highlight, Ctrl C, dan dia akan auto pergi sendiri. Sekarang ni dia dah ready yang kedua. Kita pergi lagi sekali, kita highlight yang ni, kita Ctrl C, dan dia kita lihat sekali lagi dia dah hijau, mana tanda lampu isyarat hijau boleh jalan. Dan kita terus lagi sekali, kita highlight yang ni dan kita Ctrl C, dan kita tengok dekat sini dah boleh jalan. Kita register ERP. Okey, maknanya sekarang ni anda dah berjaya untuk meneruskan kerja-kerja anda seperti mana yang saya bagi latihan tadi, saya bagi penerangan tadi, dan insya-Allah kita sama-sama mulakan kerja-kerja kita ni dari semasa ke semasa. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dahulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nombor telefon saya jangan lupa 0199699079. Okey.